kalau depan and belakang macam ni. Kenapa I baru jumpa tudung jersey yang cutting macam ni? Kalau tak, I dah lama beli tau. I nak tunjuk how it look on me. I nak buat tudung selempang. Before tu, I matchingkan dengan I punya inner neck. Yang ni from SN. Nampak sangat-sangat selesa. Yang ramai sangat influencer pakai. Kalau korang stok Sally, nampak dia pakai inner neck I. Tak apa, I nak riak juga. Tak panas, tak berbulu, tak pekak, tak lari. Okay. Dia betul promote inner kan? Okay. Cutting dia, kiri kanan sama panjang. Dia belakang dia macam ni. Tapi, I tak nak buat yang macam style begini tau. I tak nak tutup macam ni je. I nak tarikkan ke tepi. Depan ni, I tarikkan. Yang ni, I campakkan ke belakang. So, depan tutup dada. This how it look. Kalau depan and belakang, macam ni. I saja nak tunjuk tudung baru kan. Okay lah, bye.